Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tunjukkan bahawa ada beberapa benda yang telah diambil oleh Mufti Polis yang berkenaan dengan lafaz bai'ah talak 3 oleh PAS tu, yang mana dia ambil bukti ataupun dia ambil sumber yang tidak tepat lah. Kalau dari bahasa halusnya tidak tepat, iaitu dia ambil daripada YouTube ni. Allah, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertolaklah isteri ataupun isteri-isteri. Walaupun Okey, kita nak tengok dulu kesahihan video ni. Okay, kita tengok ni. Ini adalah video yang telah dibuat oleh UPNK, Unit Penerangan Negeri Kelantan, pada 9 tahun yang lepas. berikrar untuk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dan bahawa saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertolaklah isteri ataupun isteri-isteri. Kita tengok balik video tadi tu yang Dr. Mazhar share tu ialah tahun 2022. Okey, kita menganggap bahawa kemungkinan Ustaz Nasruddin tu memakai baju yang samalah 9 tahun lepas dengan 2002. Okey. Dan kalau kita tengok pula, sebab apa video ni dia kecilkan dua orang yang nampak Dr. Fadli dengan Ustaz Nasruddin je? Sebab apa tak nampak macam besar sikit lah. Cuba kita tengok apa ni, kita besarkan video ni. Okey. Sebelah kiri tu, kita tengok Datuk Hajah Mumtaz Maknawi, Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Kita tengok sebelah kanan dia pula ialah Datuk Cik Abdullah Maknawi. Dia orang bukan adik-beradik. Seorang MAT Maknawi, seorang MD Maknawi. Tapi apa persamaan dia? Persamaan dia ialah pada 2018 mereka telah bertembung di kerusi tumpah. Macam mana pula bertembung? Kan sama-sama PAS tu, Cik Abdullah Maknawi ni telah keluar daripada PAS dan bertanding atas tiket BN. Jadi macam mana 2022 ni dia masih ada dalam dewan? Maksudnya ialah sesuatu yang tak betul lah dengan video ni. Tapi telah diambil oleh seorang mufti untuk dijadikan bahan bukti melalui dua. Yang pertama, dalam video yang disebut ni, dan Menteri Besar Kelantan yang sekarang ada kenyataan dia tentang tertalaknya isteri di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Itu hukum agama. Dan yang kedua ialah melalui Facebook dia. Jadi gagahlah kita nak kata bahawa dia mempercayai benda ni betul. Okey, isunya sekarang ialah bukan tak betul apa yang dikatakan talak 3 tu, tapi dia menggunakan dalil bahawa Cikgu Syukri juga mengatakan bahawa di Kelantan ada talak 3. Okey, dan dia ambil dua video yang sebelum 2022 tu, 2018. Dan dia bandingkan dua. Nampak macam kenalah. Okey, tapi bukan sebenarnya. Pada tahun 2018, Dewan Ulama PAS telah membuat usul untuk menstandardkan, menyamakan semua lafaz tu. Jadi tidak perlu ada bai'ah talak 3 kepada isteri. Macam mana bai'ah ni terjadi? Lafaz bai'ah tambahan ni terjadi. Lafaz bai'ah tambahan ni terjadi apabila pada tahun 2008, selepas pada tahun 2004 tu, pilihan raya yang ke-11, Kelantan mempunyai hanya 3 kerusi. Okey, 2004. Pada 2006, meninggal seorang adun di Kelantan, wakil PAS di Pengkalan Pasir. Jadi, tinggal 2 kerusi menang. Kan? Tinggal 2 kerusi menang sebab
pegang pasir tu tak tahu lagi siapa menang. Buat PRK, kalau boleh ke BN. Jadi tinggal satu kursi. Kursi dengan Dong Kemuning yang hanya menang 2 undi je. Dong Kemuning dia macam menang dia 2 undi je. Jadi pada 2008 almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah menambahkan bai'ah tu supaya memperkuatkan untuk tidak jatuh negeri itu kepada musuh. Okey, dan di Selangor juga. Sebenarnya bai'ah ni rahsia, tapi adalah orang yang membocorkannya pada tahun 2008. Yang kecohnya 2009 lah. 2009 selepas pada pilihan raya yang ke-12 tu, yang mana ketika itu bocornya daripada Selangor. Kerana Selangor dengan Kelantan yang buka bai'ah yang ada penambahan talak isteri ni. Jadi apabila dia telah menyebarkan kepada luar, jadi kecoh lah. Kecoh. Dan Presiden juga telah menyiasat bahawa tu bukan standard PAS. Tu bukan standard PAS. Presiden telah mengakui bahawa itu bukan standard PAS, tapi tak tahu sebab apa, dan Datuk Mustafa Ali sendiri telah menyiasat mengatakan ada tambahan tu. PAS tidak menyokong tindakan menceraikan isteri dengan talak 3 sebagai syarat yang termaktub dalam bai'ah atau janji setia kepada parti. Walau bagaimanapun, PAS menghormati tindakan segelintir ahlinya yang menjadikan syarat itu sebagai jaminan kesetiaan kepada parti, namun akan memastikan perkara sebegini tidak berulang lagi. Jadi isunya ialah benda dah lepas dah dan tidak dibuat dah sekarang ni. Kenapa nak diungkit-ungkitkan lagi? Kalau gitu sedaplah kita bercakap pasal dosa orang yang lepas-lepas tu kita ungkit bawa sekarang. Sedangkan orang dah tak buat dah. Dan lagi pun benda tu bukan kata haram dari segi keseluruhannya. Tak ada pun yang dibuat tu. Cuma ada pertikaian daripada segi pendapat ulama. Itu je. Nak buat ke tidak, berdasarkan kepada pendapat ulama. Kemudiannya, apabila Dr. Mazhar menggunakan keterangan Datuk Cikgu Syukri dan juga Nasruddin Datuk Nasruddin Daud tu, maksudnya terbatas sudahlah. Macam mana Cikgu Syukri tu terbatas? Sebab Cikgu Syukri bukan duduk di Kelantan. Dan Syahir Sulaiman telah menunjukkan lafaz bai'ah dia secara bertulis, printed. Okey? Jadi mana betul? Cikgu Syukri ke Syahir Sulaiman? Cikgu Syukri akad sumpah di Perlis. Syahir Sulaiman akad sumpah di Kelantan. Jadi dekat mana cacat celanya sumpah bai'ah tu? Tu kena jawab Mufti. Jadi tak boleh pakai dah bukti ni. Bukti ni tak boleh pakai dah. Sebab telah nyata bahawa video ni video edit. Macam mana seorang Mufti tak cek sampai 2 orang dalam video channel dia tu dengan Facebook dia tu pakai bukti ni. Nak mengatakan bahawa PAS ni teruk lah, katakan. Tu jawab pula satu lagi, isunya berkenaan dengan bila mana Presiden PAS sebut pasal istana masa kontrak tu, pasal isu kontrak baru ni. Yang kita yuk pandai-pandai duk sibuk kata tanya istana mana, sebut nama siapa. Hak yang ada isu kontrak tu. Jadi benda-benda gini sebagai seorang mufti tu kena berhati-hatilah sikit kan. Jadi saya bila ada pula cabaran nak mengatakan mencabar Presiden PAS untuk berdebat, saya rasa tak perlu lah kot dengan keadaannya kita nampak sendiri yang kelemahan mufti ni ambil sumber daripada sumber yang diragui kan. Kita bercakap pasal hadis sahih dhaif munkar lah, hadis hasan lah, semua tu adalah kita pun sendiri pun kena juga dan dikongsi oleh orang ramai tu. Macam mana kita nak elakkan benda tu berlaku tu? Yang keduanya ialah berkenaan jangan masuk campur pasal politik. Dia kata, ada setengah orang kata politik tak boleh dipisahkan daripada agama. Bila kita masuk, dia marah. Tak, kita tak masuk. Dia contohnya ginilah, contohnya kita solat. Kita wajib solat. Tapi yang menjadi masalahnya apabila kita yang tak pandai ni, kita syarah pasal solat. Itu masalah. Jadi sama macam politik ni. Kita wajib mengatakan politik dengan agama tak boleh dipisahkan. Kan? Tapi masalahnya ialah apabila kita syarah bab politik mengenai strategi orang. Bila strategi orang,
Kita ambil strategi macam PAS ni, dia ambil strategi melalui ijtihad. Ijtihad PAS begini, ijtihad mufti begini. Ijtihad tak boleh menghapuskan ijtihad orang lain. Tak boleh. Kamu nak pakai ijtihad ni, pakailah. Orang lain pun nak pakai ijtihad ni, pakailah. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya ialah kita mewajibkan ijtihad kita pada orang. Jadi politik ni ialah macam mana nak mendapat kelebihan pada suasana masa tu. Mana macam ni nak mendapatkan kemenangan pada masa tu. Jadi terpaksalah guna ijtihad ni. Jadi kita pula yang tak pernah masuk, yang tak pernah dibangkang oleh ahli sendiri, tak pernah ada masalah ini, duduk dalam jabat mufti, duduk di bawah kuasa istana, kita nak sembang pasal politik. Itu yang Presiden PAS tegur kan. Baca dalam minda presiden yang terbaru tu mengenai bai'ah semua tu. Masalahnya ialah kita tunjuk pandai pasal politik, kita tak pernah masuk politik. Secara rasminya, jadi begitulah antara benda yang saya nak buktikan kepada semua bahawa Mufti Perlis telah mengambil sumber yang salah daripada orang yang tidak mengetahui juga berkenaan pasal politik ni. Okey, minta kita sebarkan video ni bahawa Mufti Perlis masih belum lagi menjawab persoalan Syahir Sulaiman, tapi telah mengalihkan isu sehingga sampai ke bai'ah semua ni yang mengambil sumber yang tidak betul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.